Awak nak jadi hero kat sini, nak juarai pembelaan nasib orang Melayu dan sebagainya. Ya? Betulkan dulu apa yang kamu telah lakukan terhadap keluarga. Okey. Okey, yang isu yang keempat, kelima, keempat. PAS ni lah Saya nampak yang kes yang Rafidah ni banyak yang datang sokong dia, orang pemuda PAS wilayah dan sebagainya. Ucapan-ucapan dalam muktamar dia PAS tu berapi-rapi. Ya. Tuan Ibrahim, Tuan Man pun kata walaupun akta pengambilan tanah dah diguna pakai, tapi kerajaan boleh batalkan saja dan sebagainya. Dia ingat ni macam main TikTok ke main chess pun tak boleh main tarik balik. Ini undang-undang lah cik oi. Tapi PAS ni saya nak sebut satu kes Saya nak beritahu dia orang lah hentikanlah nak jaga tepi kain orang. Awak tu kain dah ternaik sampai nampak seluar dalam, awak tak tahu, awak je yang tak sedar. Duk sibuk nak jaga tepi kain orang. Awak tak sedar yang awak dah habis terdedah. Yang kes Jalan Atas Paloh di Kelantan. 53 keluarga duduk atas tanah paya 80 tahun. Yang mana mereka telah tambak tanah itu dan akhirnya bina rumah, duduk di situ dah 80 tahun sebelum merdeka. Pada zaman Tok Guru Ni Aziz, arwah Tok Guru Ni Aziz janjikan bila tanah ni dapat grant, mereka ni akan diberikan pampasan, dapat rumah yang baru bila dibina rumah oleh PKINK. Tapi bila Tok Guru Ni Aziz meninggal, yang 53 keluarga, kalau tak silap saya lah 53 keluarga yang duduk di situ, mereka dibayar pampasan 1,000 satu keluarga. 1,000 satu keluarga. Bukan sekaki persegi. Bukan 1,000 sekaki persegi. 500 sebelum dia pindah, untuk belanja nak pindah. 500 bila dah pindah. 1,000 sekaki persegi. 1,000 sekeluarga. Awak nak jadi hero kat sini, nak juarai pembelaan nasib orang Melayu dan sebagainya. Betulkan dulu apa yang kamu telah lakukan terhadap keluarga Jalan Atas Paloh di Kota Baru. Tunaikan janji almarhum Tok Guru Ni Aziz. Taqiyuddin ada bersama dengan dia, dengan almarhum ketika itu. Dia masa tu dia Exco Kerajaan Negeri. Dia yang banyak menceritakan tentang apa yang akan diberi sebagai pampasan dan sebagainya. Betulkan tu dulu. Jangan kamu nak campur tangan lah dalam soal Kampung Sungai Baru ni. Tak layak. Kamu tak layak. So ni PAS wilayah ambil tahulah sikit apa yang telah berlaku bawah kerajaan negeri Kelantan itu sendiri.